Masuk ke dalam alam barzakh, ada azab kubur. Apabila satu orang yang hidup dengan Al-Quran mengamalkan satu surah daripada Quran, satu surah aja, dia amalkan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dibawa masuk ke dalam alam barzakh, roh dia dikembalikan di alam barzakh. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan soalan kepada dia dan untuk menyiksa hamba Allah ni. Apabila Munkar dan Nakir datang daripada arah kakinya untuk memukul dia, datang surah Al-Mulk. Tuan-tuan tengok, datang surah Al-Mulk pergi ke kaki orang yang mengamalkan surah tadi. Lalu dia berkata, jangan pukul tuan aku, sesungguhnya lelaki ini mengamalkan aku ketika mana dia hidup. Lalu malaikat dan azab tadi datang daripada sebelah kepala. Surah Al-Mulk berpindah ke arah kepala. Ini hadis dan sanad dia hasan. Datang ke arah kepala untuk memukul orang ini. Maka surah Al-Mulk datang ke arah kepala. Dia kata, jangan menghalang malaikat itu, sesungguhnya tuan aku ini dahulunya membaca aku ketika dia hidup di dunia dulu. Maka malaikat datang daripada arah kanan. Surah ini mempertahankan tuannya di arah kanan. Malaikat datang daripada arah kiri. Surah ini mempertahankan tuannya daripada disiksa di alam kubur daripada arah sebelah kiri. Lalu pulanglah malaikat itu. Maka selamatlah tuan yang menghidupkan surah Al-Mulk di dalam kehidupannya.